Selamat petang Puan Nina. So kita dari We Kongsi team, kita nak interview kamu tentang latest emission case. Hai, selamat petang. Nama saya Nina. Saya berasal dari Johor Bahru. Saya 26. Pekerjaan saya buat masa sekarang ialah saya tidak bekerja. Suri rumah sepenuh masa. Saya, suami saya dan adik-adik ipar saya yang sudah join We Kongsi ni sejak tahun ni. Saya dapat tahu tentang We Kongsi ni daripada suami. Suami dapat tahu daripada ejen, iaitu kawan baik kepada ayah dia. So baru-baru ni Puan masuk ward disebabkan Puan terlibat dalam satu kemalangan. So diagnosis dengan close fracture right femur kan. So anda perlu buat operasi lah, okay. So komuniti We Kongsi telah menyelesaikan bilnya melalui CrowdShare September 2023, which is today lah kita akan post CrowdShare ni. So boleh Puan ceritakan sedikit apa yang berlaku kepada Puan tentang kemalangan ni? Kemalangan pada 5 Ogos yang lepas, saya dengan suami terlibat dalam kemalangan iaitu antara motor dengan trailer lah. Dan suami saya mengalami patah pergelangan kaki kiri dan juga rahang mulut. Saya pula mengalami patah peha kanan dan juga mata belah kanan saya. Waktu kejadian, benda pertama, first thing yang saya buat ialah telefon saya punya ibu saya lah untuk cakap yang kami berdua terlibat kemalangan dan juga adik ipar. After that ada saksi, dia menelefon ambulans dalam waktu tu. Tu cek dengan Puan belum join We Kongsi lagi. Masa accident tu, accident tu sudah ada join. Tapi masa tu kita orang still waiting period. Still macam dia agak macam yelah baru lepas accident kan. Jadi benda pertama nak fikir, kita kalau boleh nak selamat dululah. Maksudnya macam nak pergi ke hospital masa tu, macam nak buat rawatan, and then after that itulah. Boleh Puan nyatakan berapa medical bill kamu yang masa you admit tu? Total amount ya. Dan 39,000 lah. Dia tak sampai 40,000, dalam lingkungan 39 hingga ke 40,000. Alhamdulillah, proses sangat-sangat mudah, tak membutuhkan waktu yang lama. Dapat kerjasama daripada ejen We Kongsi juga untuk membantu saya discharge. Saya sangat berterima kasih lah pada ejen We Kongsi itu membantu saya untuk discharge dengan mudah dan dipermudahkan. Ya, ini kali pertama saya menggunakan medical coverage We Kongsi ni untuk masuk hospital sebab ini first time saya mengalami kemalangan. Benda yang saya risau sangat ialah saya takut We Kongsi tak cover saya punya bil kan. Jadi saya benda tu akan macam takut tak cover fully ataupun sebab biasalah macam-macam keraguan hospital swasta. Jadi alhamdulillah medical coverage We Kongsi ni dia cover saya punya bil lah. Saya bersyukur sangat. Benda yang pertama, keutamaan dalam perlindungan kesihatan, of course medical kita punya untuk diri kita lah. Apa medical kita, medical kesihatan kita. Sebab kita tak tahu kan bila masa kita akan mengalami. So bagi saya medical card untuk diri yang sangat-sangat penting lah untuk setiap orang. Bagi pandangan saya, We Kongsi ni sangat-sangat bagus. Dia sejenis program yang membantu satu sama lain, tak kira bangsa dan juga agama. Dia saling menolong. Dan bagi saya, We Kongsi ni dia sangat murah, tapi benefit dia seperti insurans-insurans yang lain. Benefit dia still sama, tapi We Kongsi ni lagi bagi saya sangat better sebab dia murah dan tapi benefit dia seperti insurans-insurans yang mahal, yang besar, yang ramai satu Malaysia kenal kan. Bagi saya, so daripada kewangan saya memang tak ada rasa masalah sebab We Kongsi ni bagi saya dia adalah yang murah. Sebab saya rasa macam dapat menolong orang-orang ramai di luar sana. Betul, saya memang akan mencadangkan sebab We Kongsi ni sangat bagus. Dia macam saya cakapkan yang sebelum ni, dia sangat murah. Dia punya benefit dia seperti insurans-insurans yang besar. Dan dia mengajar juga, Kongsi ni juga mengajar dan mengingatkan kita silaturahim, saling tolong-menolong antara satu sama lain. Cadangan saya dalam segi We Kongsi ni sebenarnya tak ada mana pun sebab dia memang dah bagus. Cuma macam kita, setiap orang kalau boleh kita nak ada itu kad. Sebab kita kadang-kadang di mana-mana tempat kita tak ada lain nak buka website. Kalau ada aplikasi aplikasi
pun boleh lah. Aplikasi pun boleh. Okey. Betul. Macam aplikasi lah sebab mudah untuk kita mengajar. Sebab kadang-kadang kita nak ajar dengan line tak ada, nak buka website tak boleh keluar. Saya yakin suatu hari nanti WeKongsi ni akan ramai rakyat Malaysia tahu sebab dia banyak kebaikan dia. Dan dia memudahkan untuk orang-orang keluarga yang macam kita ni lah. Dia mudahkan, dia membantu dan bagi saya sangat-sangat yakin nanti WeKongsi ramai rakyat Malaysia akan tahu pasal medical coverage ni. So far condition dah makin okey, cuma macam dah boleh jalan pakai tongkat, apa semua dah boleh lah, cuma kaki ni still tak boleh bengkok, kena tegak je. Sebab doktor cakap saya masuk besi dekat luar, dia tak tebuk dekat tulang, so dia agak masa lama macam tu. Tapi alhamdulillah so far okey je. 17 hari bulan ni saya akan pergi ke check up lah untuk check saya punya tulang saya ni sama ada dah boleh buat fisio ataupun belum, sebab dia masih belum dibenarkan guna kaki ni untuk berpijak. Okay, so saya nak ucapkan terima kasih kepada Puan untuk mengambil masa sudi buat sesi tebu duga ini dengan tim WeKongsi ni lah. WeKongsi mantap, 5 star. WeKongsi